Bila matinya seorang, dia akan melihat apa yang dia tinggal. Yang pertama, dia tengok siapa yang nak solat ataupun memandikan jenazah untuk dia. Kalaulah anak-anak yang memandikan, kalaulah isteri kepada suami yang memandikan, atau suami kepada isteri yang memandikan jenazah, maka sudah pastilah dia akan berseronok. Sebab apa? Banyak daripada aib yang mungkin ada di tubuh badan akan simpan dalam diri anak-anak dan suami isteri tersebut. Dia kata alangkah seronoknya ketika anak-anak yang memandikan dia. Dia akan berdoa, ya Allah, kau jadikanlah anak aku ini memandikan aku dengan pegangan yang cukup lembut. Sebab apa? Inilah aku yang membesarkan mereka dulu. Nabi kata yang kedua, keadaan bila mana selesai dimandikan, nak dikafankan, maka roh ni akan memandang keadaan siapa yang nak mengkafankan dia. Yang ketiga, selesai dikafankan, kata Nabi, maka akan dilihat roh ini, dia akan melihat siapa yang akan solat jenazah untuk dia. Tuan-tuan, baru ni saya kuliah di masjid daerah Kelang. Ada seorang jenazah main duduk depan. Dia berkata, ustaz tolong jadi imam. Saya kata tak apa, panggil anak dia. Ramai anak dia ada. Saya kata bagi anak dia. Semua pakat bagi alasan, ustaz kami tak reti sembahyang jenazah. Ya Allah tuan-tuan, ketika tu jadi khuntun hati kita ni. Tengok anak-anak yang mak ayah bagi berlajak 5-6 tahun pergi buat bidang masing-masing. Tapi satu ilmu yang kamu belajar 5 minit tak sampai. Mayang jenazah tuan-tuan, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa, melainkan angkat takbir, baca Fatihah, angkat takbir, selawat atas Nabi, angkat takbir, doa kepada mak pak. Hak tu pun tak boleh tuan-tuan. Balik tanya diri masing-masing ni, reti tak lagi nak urus jenazah? Habis mak pak kita tak mati, kita tak mati, isteri kita tak mati, suami tak mati, anak-anak kita tak mati, tuan-tuan. Lepas tu ulama kata kalau ada ilmu yang paling mahal selepas daripada fardu ain, nescaya ilmu yang disebut adalah ilmu pengurusan jenazah, yang confirm insya-Allah kita akan guna.